Ni Fiza nak buat quick review. Mungkin you tengah cari juga nak hilangkan kudis, hilangkan parut kudis tu kan, bekas-bekas parut lama-lama tu. So guna ni vitamin E. Apa nama dia? Organic Aid. Kandungan dia vitamin E. Bagus. And apa yang dia suka, dia tak sticky, tak melekit-lekit. Fiza guna ni untuk Fiza punya kaki. Kaki Fiza ada bekas-bekas kudis kan, bekas kudis. Kan sebelum ni Fiza kan membesar dengan rumah mak ayah. Mak ayah Fiza banyak kucing, dalam 25-30 ekor. Memang dulu Fiza selalu kena kudis yang berair, kudis yang sebab environment banyak kucing. Lepas tu kucing masa tu terlampau banyak. So kita sebab mak ayah jenis yang sayang kucing. Lepas tu kalau keluar rumah nampak je kucing tepi jalan, so mak ayah suka bawa balik. So memang suka kutik kucing letak kat rumah. So yang banyak lah, sebab kucing tu tak terjaga, dia keluar masuk rumah kan, so ada kudis semua tu. So kita orang semua lah yang rumah tu kena kudis. Lagi-lagi bila kita kecil tak jaga penampilan, tak jaga kecantikan, memang kita garu strap berdarah. Tak kisah lagi macam bekas lah garu, bayan kaki garu-garu semua. Tapi bila dah besar ni, mula jaga kecantikan, penampilan, nampak kaki tu, apa ni, bekas-bekas, apa ni, parut-parut. Maksudnya kita dah garu-garu, dia berdagah kat garu-garu tu. Lepas tu dah kering, bila dah besar ni tengok banyak bekas-bekas tu, macam-macam guna cari krim untuk hilangkan bekas kudis semua tu kan. Fiza sebelum ni dia guna banyak krim, tak menjadi. Last Fiza guna ni. Jadi kalau Fiza jenis yang free hair, tak tutup aurat, Fiza tunjuk beza dia sebelum dan selepas. Tapi tak boleh nak tunjuk. Okay, Fiza boleh share. Bagus ni, Organic Aid. Nak guna brand lain pun boleh, yang penting ada kandungan vitamin E. Vitamin E bagus kan untuk kulit. Fiza tak jual Fiza tak promote Fiza just share. Fiza kan suka share. Sharing is caring, you know. Okay, sharing is caring. So